Saya rasa untuk yang 2025 ni satu kata orang satu bantahan, satu penzahiran tak puas hati paling besar dan paling bold yang pernah dibuat oleh ahli-ahli ataupun anggota PKR. Sebelum ni kita tak pernah tengok bantahan sebagini macam ni punya teruk. Yang lepas pun ada media sosial, ada Facebook kan. Tapi tahun 2025 ni saya rasa paling teruk. Memang orang bersuara satu Malaysia, bukan setakat di tempat-tempat yang tertentu saja. Wabi Razak pun kalah KC Faizal. Betul. Abdul Rahman. Saya orang yang ke 109 nombor ahli saya, tapi orang yang ada jatuh besar tak pernah ziarah saya. Itulah yang berlaku. Syekh Udin, kenapa teruk sangat PKR ni? Aduh. Dia kadang-kadang dalam mana-mana parti dia ada cabaran dia. Cuma kalau saya boleh katakan yang menjadikan dia teruk tu adalah orang yang dalam tu. Berbeza dengan PAS. PAS sistem tu memang dah teruk. Sistem tu memang dah teruk. Kau memang teruk malas. Malam ni saya tak nak bantai PAS. Nanti kan sampai ke pagi kita tak habis. So pada saya macam saya katakan tadi 2025 ni menyaksikan rakyat bawah anggota bawah menyuarakan bangkangan yang paling teruk dalam sejarah.